Bayangkan satu unit tentera penuh kereta kebal, meriam dan trak palsu dibuat menggunakan belon getah. Inilah kisah tentang Ghost Army pada Perang Dunia Kedua. Ghost Army atau 23rd Headquarters Special Troops ditubuhkan di Amerika pada tahun 1944. Tugas mereka sangat pelik, bukan untuk melawan musuh tetapi untuk menipu, memperdaya dan mengelirukan Jerman. Mereka guna kereta kebal, meriam belon dan kenderaan palsu yang boleh dipasang cuma dalam beberapa minit sahaja. Dari udara, semua tu nampak macam satu division tentera yang sebenar. Tak cukup dengan itu, mereka guna speaker besar untuk mainkan bunyi tentera yang sedang bergerak, bunyi enjin tank dan bunyi peralatan perang. Ada juga unit khas yang tugasnya berlakon jadi tentera, pakai lencana palsu dan berjalan di kampung-kampung supaya perisik Jerman ingat ada pasukan besar sedang berkumpul. Kesannya, berpuluh kali Jerman tersalah kira arah serangan tentera Allied. Ghost Army berjaya buat lebih 20 operasi penipuan, termasuk menyelamatkan ribuan tentera Allied dengan mengalihkan perhatian tentera Jerman. Ghost Army menjadi satu-satunya unit tentera yang berperang dan menang tanpa melepaskan satu pun tembakan.